Di Felda Pulau 8 ni, salah satu kedai yang juga luas besar ni. Macam supermarket lah, tapi taklah berapa besar kan. Tapi boleh dikatakan besar lah, antara yang terbesar di Felda Pulau 78. Sekarang saya nak tengok tempat stor beras. Yang dikatakan beras tempatan akan berada di pasaran pada 1 hari bulan Mac. Masuri putih, import. Crystal, import. Nampak? Ini semua import, beras import. Okay, di mana datangnya beras tempatan? Kata 150 juta untuk beras tempatan. Kan? Cuma ada beras kampung ni aja. Kan? Ini. Kita tak tahu sebenarnya ke mana perginya beras tempatan. Banyaknya import. Atau tuan punya kedai dia kata tak ada beras Thai import, nampak? Beras agar import. Semua import. Kan? Kalau payah sangat, naikkan harga beras. Naikkan harga beras, beras tempatan tu naikkan RM32. Nak 25 sen. Sebab apa saya buat kira 150 juta tu, dia bagi 24 juta, dapat jatuh satu beg beras tu, subsidi dia RM6.28 sen. Jadi kita naikkan beras tempatan harga RM32, bermakna lebih murah. Murah lagi daripada beras import, orang masih mampu membeli. Kalau sekarang, dia tidak akan mencapai sasaran. Saya takut 150 juta itu akan pergi ke agihan yang membuat madani, jualan ramah. Tak ada gunanya, tak akan dapat sampai mencapai sasaran. Kan? Ini yang kita khawatiri, yang sebenarnya berlaku. Kan? Ini beras India rebus. Semua import. Kedai Cik Lah ni antara kedai yang besar lah ni. Semua perkakas cukup ada. Kan? Tapi malangnya, beras tempatan tak ada. Sini kawasan ni adalah Felda, Palung 78. Majoriti 90% adalah penoreh-penoreh getah. Bila penoreh getah, mereka mengharapkan benda murah. Sekarang ni mereka terpaksa membayar RM39. Tu harga dia RM37, RM36, RM47, RM45. Kalau beras tempatan tu diadakan, diwujudkan, naikkan jadi RM32.25. Saya rasa takkan ada lagi kehilangan beras tempatan. Situ. Ya. Sebagai rakyat saya berhak menegur kerajaan. Sebab apa? Semasa nak memerintah lu, tegurlah kami kalau kami ada membuat kesilapan. Yang ini saya menegur. Jadi yang paling baiknya, wujudkan beras tempatan, naikkan harga. Siapa yang campur beras tempatan dengan beras import, tangkap. Sita kilang, batalkan lesen mereka. Senang. Kan boleh kena tegas benda-benda ni. Kalau tidak, kita akan momok-momok dimainkan dalam arena politik mereka. Bila nak pilihan raya je, berlambak pula beras tahun empatan. Jual pula dengan harga bawah RM26. Konon-konon nak mikat undi. Pengundi bukannya macam dulu bodoh. Ini pengundi sekarang ni dah cerdik dah kayak semuanya. Kan? Jadi fikir-fikirlah semua. Okay? Wassalamualaikum. Beras kampung. Super grade import. Ni. Nampak ni. Kan? Di mana letaknya beras tempatan? Kedai di Felda Pulau 78 ni yang paling besar ni. Sampai sekarang tak ada beras tempatan. Mereka sini peneroka bekerja menoreh. Jadi fikir-fikirkanlah situ.